Hai, welcome back to my channel. Okay, jujur aku cakap isu ni antara satu isu hiburan paling panas minggu ni Bukan sebab drama baru, bukan sebab ada anugerah, tapi sebab satu video yang tular dan reaksi netizen yang meletup. Nama yang dikaitkan ialah Mia Sara Nasuha, dan sejak video itu muncul, satu Malaysia tiba-tiba jadi penyiasat. So dalam video ni aku nak cerita apa sebenarnya yang berlaku, kenapa benda ni jadi kontroversi, siapa nama-nama yang terpalit juga, dan kenapa reaksi netizen lebih panas daripada isu itu sendiri. Semua bermula bila beberapa video dan gambar tular di media sosial. Video tu didakwa dirakam di sebuah tempat hiburan malam dan individu dalam video itu dikatakan mirip Mia Sara. Tak lama lepas tu, komen mula masuk bertalu-talu. Orang bukan sekadar kongsi video, tapi mula buat kesimpulan sendiri. Ayat yang paling banyak muncul dalam komen, confirm dia, kan? Kalau bukan dia, takkan jadi viral, kan? Tu dalam komen selama ni rupanya dia tipu. Dalam masa yang singkat, isu ini bukan lagi pasal video, tapi pasal image, moral dan persepsi. Yang penting untuk aku tekankan, setakat ni tiada pengesahan rasmi yang mengatakan individu dalam video itu memang Mia Sara. Tapi seperti biasa, viral dulu, semak kemudian. Isu ni tak berdiri sendiri tau. Ia jadi jauh lebih panas sebab ramai netizen kaitkan dengan kisah lama. Sebelum ni kita semua tahu tentang pendedahan terbuka yang pernah dibuat oleh Puteri Balqis. Isu yang melibatkan konflik peribadi, luahan emosi dan dakwaan berkaitan layanan serta imej dalam industri. Bila isu lama ini masih segar dalam ingatan netizen dan tiba-tiba keluar pula video kontroversi ini, naratif terus terbina dengan sendiri. Ramai netizen kata patutlah sebelum ni ada cerita, rupanya memang macam ni, topeng dah jatuh, benda lah. Di sinilah kontroversi sebenarnya bermula, bukan sebab fakta baru, tetapi sebab cerita lama yang pernah viral, dan kesimpulan automatik menjadi kontroversi. Masalahnya, dua isu berbeza belum tentu saling berkait, tapi dalam dunia media sosial, logik jarang diberi peluang bila emosi dah memuncak. Kalau tengok ruangan komen kan, reaksi netizen boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan pertama yang terus menghukum, bagi mereka isu selesai, tak perlu tunggu penjelasan. Untuk kumpulan kedua yang cuba neutral, mereka tanya mana bukti, kenapa belum ada kenyataan rasmi. Dan kumpulan yang ketiga pula yang sebenarnya paling kuat bersuara, yang guna isu ni sebagai tempat lepaskan marah. Marah pada artis, marah pada industri, marah pada imej yang mereka rasa dikhianati. Bila ada yang bertanya kenapa tak jawab, jawapan netizen mudah. Kalau tak salah, kenapa diam? Tapi bila artis jawab pula, ayat yang keluar, spin, alasan lah, cover line, maksudnya apa? Apa-apa pun tindakan mereka, netizen dah siap dengan keputusan mereka sendiri. Sebagai netizen, aku rasa isu ni patut buat kita berhenti sekejap dan berfikir. Hari ini menilai orang berdasarkan satu video. Esok mungkin kita pula yang dinilai berdasarkan satu cerita. Isu sebenar bukan soal tempat hiburan atau gaya hidup. Isu sebenarnya ialah betapa mudahnya reputasi seseorang boleh runtuh tanpa proses yang adil. Aku tak kata siapa betul, aku tak kata siapa salah. Aku cuma percaya satu benda, kebenaran tak pernah lahir dari emosi semata-mata. Sebelum kita tekan komen, sebelum kita kongsi dengan ayat pedas,
Cuba tanya diri sendiri satu soalan. Kalau perkara ni jadi pada kau atau aku nak orang buat benda yang sama ke? Itu je soalannya. Dan apa-apa pun, diam lebih baik daripada type komen yang bukan-bukan lah. Apa-apa, roja.